Satu adalah know you punya planning well lah. So sebab sebelum ni, contohlah you guys sebelum berkahwin, you guys dah ada few income. And apa yang you guys nak kena tahu, based on you punya current income, you akan ada you punya own commitment, you akan ada you punya own lifestyle. So after you berkahwin, after that you akan ada the new commitment yang akan datang. Gaji sama ni, gaji RM3,500, gaji still RM3,000, tapi you kena tanggung seorang lagi individu yang bernama isteri contohnya. Okay? So datang seorang isteri ni, of course takkanlah dia hidup dia, kita hidup kita. So of course lah kita akan berpindah contohnya ke rumah yang lebih baik. And then kalau let's say dia nak makan yang best sikit, kita akan bagi sedikit. So sebelum berkahwin tu, please know you punya monthly commitment well. Monthly commitment. And benda ni sangat penting untuk you track, untuk you record and also you tulis. Sebab selalunya orang kita ni lebih kepada imajinasi. Klik dalam kepala je. Dia klik dalam kepala, gaji RM3,500 kan. Tolak ni sikit, tolak tu sikit. Betul, tolak ni sikit, RM1,000 ada extra, boleh kot kahwin kan. Selalunya orang fikir macam tu. Tapi you need to understand, mungkin you lepas ni dah tak boleh nak macam tu dah. And then second thing, you need to decide you punya lifestyle lah. Sebelum mungkin you jenis yang minum kopi mahal, apa-apa pun nak pergi dekat kedai-kedai yang estetik kan. Especially I think mungkin perempuan kot, laki jarang. Laki minum air kosong pun tak apa. Tapi betul, sebenarnya laki sebelum kahwin, nasi dengan ayam pun dah okey. Betul. Air kosong. Betul. Selepas kahwin, dan saya sendiri selepas kahwin, saya kenal sushi, saya kenal tiramisu, saya kenal banyak benda lah yang saya kenal. Sebelum ni kalau makan pun nasi dengan ayam. Tapi Pun kat kedai mamak. video Aswad pergi makan suki apa semua kau kawan lelaki. Tak, yang sukiya tu sebenarnya kami bagi tahu. Waktu tu daripada zaman belajar dulu, memang kami lepak dekat Hakim Sdn 7, nasi dengan ayamnya. Kalau rasa kaya sikit, nasi ayam 2. Okey, kepada semua isteri lepas ni, Yang saya setuju dengan Firdaus, yang benda ni patutnya dikomunikatkan sebelum kahwin lagi. Hari pertama kahwin tu macam dah lambat sangat Dah untuk dah. kita bincangkan. Betul. Yang pertama, peranan keuangan selepas kahwin, dan yang kedua, matlamat keuangan. So peranan keuangan tu maksudnya sebelum berkahwin tu dah boleh communicate dah apa komitmen yang kita ada sama ni, dan apa pembahagian komitmen selepas berkahwin kalau dua-dua orang bekerja lah. Dan apa pegangan si suami lah. Si suami tu willing tak nak ambil tugas sebagai breadwinner of the family tu. So peranan keuangan tu kita dah tahu masing-masing. Dan bila kita tahu peranan ni, yang si isteri pun sepatutnya lebih faham lah kemampuan bakal suami dia ni macam mana. Tak bolehlah nak demand lebih-lebih ke. Ataupun kena bincang lah benda tu. Sebab kadang-kadang kita expect lebih tapi suami tak mampu. Itu pun akan jadi satu masalah. Dan yang kedua, matlamat keuangan tu kena ada vision dan misi yang sama lah. Kalau